Okay, saya tengah sign beberapa buku untuk stok yang akan masuk ke untuk diedarkan. So sebelum tu sign dululah kepada bakal-bakal pelanggan. Okay. Mungkin ada yang dah dapatkan buku ni. Okay, ini buku, actually buku ni dah banyak tahun saya terbitkan. Ini adalah ulang cetak kali yang keempat. So buku ni seperti tajuk kat sini, so buku Wanita Jangan Kecut. Buku ini adalah buku pertama yang saya tulis, saya berjaya tulis, Alhamdulillah. Buku ini seperti tajuknya Wanita Jangan Kecut. So agak gerun, ada yang kata tajuk ni catchy, ada tajuk ni macam-macam tafsir lah. So actually buku ni adalah lebih kepada ramai yang tanya saya, adakah buku ini hanya untuk wanita? Sebenarnya tak, okay? Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, semua boleh baca. Tak kira lah siapa latar belakang, berapa umurnya pun boleh baca. Dalam ni juga, selain daripada saya berkongsi tentang bermula dengan bagaimana seorang wanita tu terasa dia takut, dia tak ada rasa confident, dia lack of confidence, tak percaya pada diri, and then macam mana how kita berani bangun jadi diri sendiri, dan cuba untuk kita nak berjuang sekarang ni bukan senang kan, dalam dunia sekarang ni, bukan saja dari segi faktor ekonomi, faktor emosi dan sebagainya. So saya rasa konten dalam buku ni sangat sesuai dibaca oleh wanita lah, untuk kita kuatkan diri, kuatkan dalaman diri sebenarnya. Okay, dalam buku ni juga saya ada highlightkan 77 kunci untuk wanita berani bangun, berani berjaya. Sebab kita tahu ramai yang nak berjaya, tapi sebenarnya tak ramai yang berani take the challenge. Actually ramai nak berjaya, tapi tak ramai yang berani ataupun sanggup ataupun sahut cabaran untuk berjaya. Sebab of course untuk kita nak berjaya dalam kehidupan ni, challenge macam-macam. Kenapa saya tulis buku ni pada ketika itu adalah sebab sepanjang saya dalam kerjaya saya develop ramai usahawan dalam bidang keuangan especially. So bidang keuangan ni semua orang tahu bidang yang tak mudah, bidang yang boring pada yang tak faham, and then benda yang terikat dengan rule and regulation dan sebagainya. So memerlukan satu semangat, satu keberanian untuk mana-mana wanita, especially untuk terlibat dalam bidang ni. Tetapi buku ni juga sesuai untuk dibaca, tak kisahlah dia berada dalam apa saja jua bidang. So mungkin saya boleh share sikit lah apa konten ada yang dalam buku ini kan. Ni buku depan, and then ini kulit belakang. Saya ada mention kat sini, wanita adalah tunggak negara. Jika wanita itu baik, maka baiklah negara itu. Ini konten kat belakang. So dia punya, saya baca sedikit lah sinopsis yang kat belakang ni. Poin yang saya cakap, jika kita tidak boleh menyenangkan orang, maka janganlah menyusahkan orang. Itu tagline yang saya sangat pegang. Sebab kadang kita tanpa kita sedar, kita fokus kepada masalah kita, fokus kepada mencerita, mengadu domba, mengeluh tentang kita je masalah. Sedangkan dunia ini penuh dengan semua orang yang ada challenge dan masalah masing-masing. So saya pegang pada dengan berprinsip, jika kita tak mampu menyenangkan orang, maka lebih baik, tapi jangan sampailah kita menyusahkan orang.